Ini baru menangkap. Salam Ramadan guys. Hari ni dekat Kelemak Alur Gajah Melaka. Kau datang kat sini, singgah dekat restoran Rahmat Thai. Apa yang best? Dia kata ada set danuk. Nak try juga. Dekat tepi jalan ni pun ada jual nasi komok. Jom masuk dalam dulu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Jarang-jarang tahu aku nak promote kedai tom yum, tapi yang ni best. Tengok je set yang dia bawa keluar ni Aku datang sini sebab ni lah set danuk dia ni. Set danuk yang banyak macam ni RM80 kau boleh makan 5 orang, 6 orang. Dia datang dengan ni siakap kengsom dia. Ni apa? Ayam pak kapau. Lepas tu dengan dia punya kupang pedas. Daging merah dengan sayur dia. Kau tengok sayur dia pun ada ayam tau. Bonus untuk korang. Apa lagi? Kita try set yang ni. Jarang-jarang tau kau nak jumpa ayam pekecik dekat kedai Thailand macam ni. Ayam pekecik Kelantan. Dia orang cakap dia punya kuah tu lain daripada lain tau. Kena cuba lah. Yang ini pula toyang potek dia. Banyak haiwan-haiwan laut yang ada kat dalam ni kau tengok. Dengan ketam dia, dengan udang dia, dengan kupang, macam-macam ada lah. Tadi dia bakar kat belakang pun dah naik bau dia dah. Ni dia. Ikan siakap bakar sambal. Yang paling best ada petai. Petai. Siapa suka siakap petai tu, sambal dia ni, boleh datang kat sini. Ini nasi komok ayam. Nasi komok ayam ni kalau petang-petang kau nak bungkus, dia ada jual kat depan tu je. Lepas tu dengan ayam goreng berempah dia. Sambil-sambil tu kau add onnya dia punya chicken lemon pun menangkap. Lemak-lemak masam-masam gitu. Makanan dekat sini memang puas hati lah. Kengsom dia, potek dia, pak kapau dia. Paling unik kat sini yang tempat lain tak ada ni, ayam pecik Kelantan dia. Kuah dia tu lemak-lemak manis tu. Special ikan bakar dia, sambal dia ala-ala Tok Bali. Dia memang jaga kualiti sambal Kelantan dia tu. Sebenarnya dah lama aku tak singgah kedai ni tau. Time aku singgah ni nak berbuka puasa ramai orang. Untuk korang tu dah boleh try dah Rahmat Thai Kelemak Alur Gajah.